Izinkan saya memulakan bicara dengan suatu peringatan besar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah menggambarkan bahawa akan datang suatu zaman ketika umat Islam jumlahnya ramai, tetapi keadaannya seperti buih di lautan. Kelihatan banyak, tetapi rapuh dipukul ombak. Kelihatan besar, tetapi mudah dihempas badai. Apabila para sahabat bertanya, apakah puncanya ya Rasulullah? Baginda menyebut tentang penyakit al-want. Penyakit al-want iaitu cinta kepada dunia dan takut menghadapi pengorbanan. Hadis sahih ini bukan sekadar kisah tentang akhir zaman. Ia adalah cerminan untuk kita menilai diri. Sesebuah bangsa tidak diukur hanya pada bilangannya. Sesebuah bangsa juga tidak dimuliakan hanya kerana sejarahnya. Tetapi sesebuah bangsa menjadi besar apabila ia memiliki jiwa, memiliki ilmu, memiliki kekuatan ekonomi, memiliki keyakinan budaya dan memiliki keberanian untuk memperbaiki dirinya sendiri. Hakikatnya, inilah keresahan yang sedang kita rasai hari ini. Mungkin kita ramai pada bilangan, tetapi semakin lompong terhadap penguasaan dan pemilikan. Mungkin kita gemilang pada sejarah, tetapi semakin resah melakar masa depan. Mungkin kita megah dengan warisan, tetapi semakin khawatir mendepani zaman. Sebab itulah kita berhimpun pada hari ini. Bukan untuk menyemarakkan ketakutan, bukan untuk mencetuskan perbalahan, dan bukan untuk menuding jari mencari kesalahan. Kita berhimpun atas satu wadah, atas kesedaran bahawa keresahan bangsa tidak boleh dibiarkan menjadi keluhan dan perlu digerakkan dalam satu bentuk tindakan. Inilah tujuan Musyawarah Nasional yang kita sama-sama hasratkan. Musyawarah Nasional bukan sekadar untuk berbicara tentang masalah bangsa, tetapi untuk menyusun semula kekuatan bangsa. Bukan sekadar mengulangi keresahan, tetapi merumuskan penyelesaian dipandu oleh akal, adab dan akhlak. Bukan sekadar bertanya apa yang telah hilang, tetapi untuk menentukan apa yang mesti kita sama-sama lakukan dan kita bangunkan semula. Keresahan ini tidak boleh dibiarkan berlegar di media sosial, menjadi perbualan di sana-sini atau terus tersimpan dalam ruang yang tertutup. Sebab itu kita semua mengharapkan Musyawarah Nasional yang kita sama-sama wujudkan ini mesti menjadi medan untuk mendalami realiti sebenar rakyat, menyuntik kefahaman berasaskan fakta, memisahkan antara persepsi dan realiti, mengenal pasti punca masalah serta menyelaraskan tindakan yang lebih berkesan.
Kerana, percayalah, dalam kita bermesyuarah, ada keresahan yang tidak boleh kita pandang ringan. Ada kegelisahan anak muda yang mencari ruang pekerjaan. Ada kebimbangan ibu bapa yang memikirkan kelangsungan kehidupan. Ada keperitan usahawan kecil yang bertarung mempertahankan perniagaan. Ada persoalan besar tentang hala tuju bangsa ini. Cuba kita imbau. Antara tahun 2018 hingga tahun ini 2026. Tahun-tahun itu bukan sekadar deretan masa. Ia adalah fasa peralihan besar yang menguji daya tahan bangsa kita. Daripada perubahan politik, tekanan ekonomi pasca COVID-19, ketidaktentuan geopolitik, konflik dunia berlaku, serta ledakan teknologi, kecerdasan buatan dan otomasi. Semua ini bukan sahaja mengubah ekonomi dan pekerjaan, tetapi turut mengubah cara manusia berfikir, berinteraksi dan membina masa depan. Dalam suasana inilah keresahan Melayu terbentuk. Ia tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi terkumpul sedikit demi sedikit melalui tekanan yang berpanjangan. Hari ini, keresahan itu bukan lagi sekadar persepsi. Ia menyentuh emosi, maruah, keyakinan dan persoalan besar tentang kedudukan bangsa kita di atas tanah air kita sendiri. Kita berkumpul bukan kerana warna kita, biru pekat atau biru muda, atau hijau, atau warna orange, atau warna-warna yang lain. Kita berkumpul adalah untuk menyatukan pemikiran kita dari kepelbagaian yang ada. Namun, apabila kita berbicara tentang keresahan Melayu Islam, jangan sesekali ia disalahartikan sebagai penolakan terhadap perpaduan. Ini bukan soal perkauman. Ini soal pertanggungjawaban terhadap bangsa teras yang menjadi salah satu tunjang kestabilan, keharmonian dan kemakmuran negara. Keresahan ini tidak boleh dibakar menjadi kebencian. Ia tidak boleh dimanipulasi menjadi modal politik sempit. Ia juga tidak boleh dijadikan alasan untuk meruntuhkan keharmonian. Baliknya, keresahan ini mesti diurus dengan ilmu, dipandu dengan hikmah dan digerakkan dengan keberanian supaya resah tidak menjadi marah, tetapi berubah menjadi arah. Kita semua mahu mesyuarah nasional ini menjadi makmal pemikir bangsa. Sebuah ruang untuk kita membedah keresahan, menguji fakta, memisahkan persepsi daripada realiti, dan yang lebih penting, merumuskan tindakan. Di makmal ini, kita tidak datang sekadar membawa keluhan. Kita datang membawa akal, data, pengalaman dan keberanian untuk mencari penawar kepada penyakit bangsa. Pada waktu yang sama, mesyuarah nasional mesti menjadi ijtihad zaman. Cabaran ini tidak sama dengan cabaran dahulu. Kita harus akui hakikat, ekonomi berubah. Teknologi juga berubah. Politik lebih kerap berubah. Cara fikir rakyat pun berubah-ubah. Maka bangsa ini tidak boleh terus menjawab masalah baru dengan pendekatan lama.
tidak boleh terus menjawab masalah baru dengan pendekatan lama. Saya garis bawahi ayat itu. Kita perlu berijtihad bukan untuk meninggalkan prinsip, tetapi untuk menyesuaikan strategi agar prinsip terus hidup dalam peredaran zaman. Justru, bagi membedah keresahan orang Melayu Islam, kita mestilah mengambil langkah-langkah ini. Pertama, kita mesti memelihara agama dan institusi Raja-Raja Melayu. Keresahan orang Melayu Islam di Malaysia hari ini semakin mendalam. Apabila kesucian Islam dan kewibawaan institusi Raja-Raja Melayu berulang kali disentuh secara terbuka. Kita dalam Musyawarah Nasional tidak redha keadaan ini berlaku lagi. Mari kita imbau mutakhir ini daripada isu ISIS, penghinaan terhadap kalimah Allah, jenaka ham and cheese. Ada yang meremehkan soal halal. Kita masih ingat isu Allahyarham Muhammad Adib, bantahan terhadap laungan azan, hinggalah kepada perkara-perkara yang menyentuh sensitiviti umat Islam. Semuanya mengguris hati dan menimbulkan persoalan besar terhadap nilai hormat terhadap bangsa kita, terhadap agama kita. Lebih membimbangkan apabila muncul tindakan biadab menghina institusi Raja-Raja Melayu, termasuk menyamakan wajah Sultan Selangor dengan imej haiwan. Kita tidak boleh terima ini. Kita mesti tolak imej-imej yang buruk ini. Ini bukan sekadar gurauan melampau, tetapi penghinaan terbuka terhadap institusi Raja-Raja Melayu yang menjadi payung kedaulatan negara. Perbuatan sebegini jelas melampaui batas adab, budaya dan prinsip hormat yang menjadi asas keharmonian masyarakat. Kalau atas nama perpaduan, kalau atas nama kemajmukan, sila hormat agama Islam, sila hormat bangsa teras. Islam ialah agama persekutuan. Raja-Raja Melayu ialah payung kedaulatan. Maka apabila dua tiang seri ini diganggu, keresahan rakyat tidak boleh dianggap kecil. Ia mesti ditangani dengan tegas, adil dan berhikmah agar maruah agama, institusi raja-raja, institusi negara dan keharmonian nasional dapat terus terpelihara. Sebab itu sudah sampai ketikanya kita semua menilai semula kerangka perundangan yang sedia ada agar dapat diperkukuhkan sesuai dengan cabaran-cabaran zaman seperti tadi. Kebebasan bersuara mesti dihormati, tetapi kebebasan tidak boleh menjadi lesen untuk menghina agama kita. Tidak juga lesen untuk memperlekehkan institusi raja-raja atau merosakkan asas keharmonian negara. Itu yang pertama. Yang keduanya, bidang ekonomi mesti menjadi bidang pemilikan dan penguasaan. Kerana keresahan ekonomi Melayu Islam hari ini berpunca daripada satu hakikat besar. Kita adalah pengguna. Semua kita adalah pengguna. Termasuk pengurusi Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Kita semua pengguna. Tetapi
sebenarnya kita belum cukup kuat sebagai pemilik. Kita ramai sebagai kumpulan workforce atau kumpulan bekerja, tetapi belum cukup menguasai rantaian nilai. Hakikatnya, semua kita sedar kos sara hidup meningkat. Rumah semakin sukar dimiliki. Malah rumah mampu milik juga hanya boleh menjadi rumah mampu tengok. Usahawan Melayu masih kecil skalanya. Equity, pemilikan saham Bumiputera masih jauh daripada sasaran. Dan Melayu Islam bandar semakin terhimpit oleh gentrifikasi. Cabaran ini bukan lagi sekadar soal bantuan atau subsidi. Ini soal pemilikan aset, penguasaan pasaran, rantaian bekalan dan akses kepada ekonomi masa depan. Oleh itu, kita semua mengharapkan Kongres Ekonomi Bumiputera yang diadakan tahun lalu, yang telah memberhasilkan Putra 35, mesti menjadi panduan besar. Matlamatnya mesti jelas, bukan sekadar menyertai ekonomi, tetapi memiliki ekonomi. Bukan sekadar berniaga, tetapi membina industri. Bukan sekadar merebut peluang, tetapi menguasai rantaian nilai. Inilah yang kita mahu. Acuan ekonomi Melayu Islam yang harus kita wujudkan mulai hari ini, di Dewan ini, di Muafakat Nasional ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita mesti mewujudkan medan pendidikan dan bakat masa depan yang tuntas. Dahulu, pendidikan ialah tangga besar mobiliti sosial orang Melayu. Dengan pendidikan, anak desa menjadi profesional. Anak petani menjadi pentadbir. Anak ustaz-ustaz kampung menjadi pemimpin. Anak nelayan diberikan banyak peluang. Namun hari ini, keresahan mula timbul apabila pendidikan yang dahulu menjadi jalan mengubah nasib keluarga semakin dilihat tidak lagi menjamin pekerjaan. Kestabilan hidup dan masa depan generasi muda seolah-olah terabai. Realitinya, sekitar 35.8% atau kira-kira 1.96 juta graduan lepasan IPT. Mereka yang berpendidikan tinggi bekerja dalam bidang yang bukan sesuai dengan kelulusannya. Mereka memasuki bidang yang bukan sesuai dengan apa yang dipelajarinya. Terutamanya, kita lihat orang-orang Melayu, anak-anak ini mempunyai kemahiran yang separa, pekerjaan berkebayaran rendah dan tidak sepadan dengan kelayakan mereka. Ini menunjukkan bahawa isu pendidikan bukan lagi sekadar akses kepada universiti, tetapi bersepadanan antara ilmu, kemahiran dan keperluan industri. Kita juga resah apabila sekolah kebangsaan seolah-olah semakin lemah sebagai ruang pembinaan negara bangsa. Dan isu UEC terus membelenggu perdebatan pendidikan negara. Kenapa perkara ini masih berlaku? Padahal kita mempunyai dasar pendidikan negara yang ampuh. Di sini kita boleh bicarakan soal itu tanpa untuk menyentuh mana-mana suku kaum di negara ini.
dasar pendidikan negara mesti diikuti dengan tuntas. Kegelisahan terus berlaku. Ya, kita mengambil solusi. Saya juga mengambil tindakan di mana TVET tampil sebagai laluan baharu mobiliti sosial Melayu Islam. Alhamdulillah, TVET bukan lagi pilihan kedua, tetapi jalan utama melahirkan tenaga mahir, teknologis, melahirkan usahawan dan pencipta nilai baharu kepada negara kita. Dan ekosistemnya telah kita ubah. Namun itu belum cukup. Belum cukup. Sebab pendidikan masa depan tidak boleh sekadar melahirkan hanya kelulusan. Ia mesti melahirkan keupayaan. Anak muda Melayu Islam mesti dibina dengan ilmu, kemahiran, daya cipta dan keyakinan untuk berdiri dalam ekonomi baharu. Itu yang ketiga. Keempatnya, kita mesti membina medan sosial, budaya dan bahasa bagi perpaduan nasional keseluruhannya. Kita resah apabila bahasa Melayu semakin dipinggirkan. Budaya hanya tinggal di atas pentas, tetapi semakin hilang jiwa dan generasi muda semakin jauh daripada akar bangsanya. Globalisasi, teknologi digital dan budaya luar sedang membentuk cara fikir anak-anak muda kita. Sedangkan adab, warisan dan nilai tempatan semakin longgar dalam mengisi kehidupan seharian. Keresahan ini juga terlihat apabila isu bahasa, identiti dan warisan negara sering mencetuskan kegelisahan daripada polemik makanan warisan, naratif promosi negara yang kurang menonjolkan akar Melayu Islam, hinggalah kepada penganjuran festival yang tidak cukup peka terhadap nilai masyarakat setempat dan agama kita. Dalam masa yang sama, perpaduan nasional semakin teruji apabila media sosial menjadi ruang sindiran dan prasangka antara kaum. Dulu mana kita pernah dengar istilah seperti Type M, Type C, dan Type I. Ya, mungkin mula-mulanya ia sebagai satu guruan, sebagai satu bahan lawak, tetapi akhirnya menjadi bahasa kemarahan tersirat. Keresahan ini bukan kebencian kepada mana-mana kaum, kepada kaum lain. Kita berkumpul hari ini adalah kerana kebimbangan bahawa sensitiviti agama, sensitiviti budaya, bahasa dan sosial masyarakat Melayu Islam semakin dipandang ringan. Kita selalu ingat, perpaduan di kalangan kita tidak runtuh sekaligus. Ia terhakis apabila asas yang menyatukan kita, menyatukan rakyat mula diremehkan. Sebab itu sudah tiba masanya kerangka perundangan dan garis panduan perpaduan nasional diperkukuhkan bagi memastikan setiap dasar, program dan penganjuran awam menghormati sensitiviti agama, budaya dan bahasa. Bahasa Melayu mesti dikuatkuasakan, literasi budaya mesti diperkukuhkan, dan perpaduan mesti dipelihara bukan dengan slogan semata-mata, tetapi dengan dasar, adab dan undang-undang. Dan ianya mesti dilaksanakan dengan segera.
Itu yang keempat. Yang kelima, medan politik mesti menjadi kestabilan kuasa Melayu. Di luar sana semakin ramai merasakan politik orang Melayu Islam hari ini tidak sekuat dahulu. Suara kita melemah kerana perpecahan, kerana perkara-perkara furuk, bukan perkara asas, perkara cabang. Pertimbangan kita tenggelam kerana sentimen kebencian yang tidak terkawal, kemarahan yang tidak tahu di mana punca sebenarnya. Strategi kita sering dikalahkan oleh emosi. Natijahnya, suara bangsa akan melemah sehingga kegusaran kita tidak lagi diindahkan dan hanya dipandang sepi. Politik orang Melayu yang terus dibelenggu dengan dendam, prasangka dan perebutan yang tidak berkesudahan, tentunya hanya akan mengecilkan kedudukan kita dalam gelanggang sendiri. Melayu Islam tidak boleh terus menang sorak, tetapi kampung tergadai. Politik Melayu mesti kembali kepada akal, kepada adab dan strategi, bukan sekadar untuk menang pilihan raya, tetapi untuk memastikan bangsa ini terus mempunyai kuasa menentukan masa depannya. Sebab itu Musyawarah Nasional menyarankan politik Melayu mesti kembali kepada tujuan asalnya dalam menyatukan kekuatan, melindungi kepentingan bangsa, memelihara Islam, mempertahankan institusi raja-raja dan negara, serta memastikan Malaysia terus stabil dan saksama. Politik bukan sekadar soal menang kuasa. Politik ialah amanah untuk menentukan masa depan bangsa. Musyawarah Nasional menyarankan ketepikanlah perkara-perkara furuk cabang. Bermulalah pada hari ini kita menyatukan fikrah pemikiran di kalangan pemimpin-pemimpin politik yang pelbagai. Pemimpin politik Melayu Islam bersatu, berpadu, bersama-sama kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, sebentar lagi 5 pengurusi teras akan membedah keresahan-keresahan yang telah saya nyatakan ini dengan lebih mendalam. Saya tahu pengurusi Musyawarah Nasional ini sangat stres kerana expectation kita tinggi. Tapi saya dan kita yakin Tan Sri Gani Osman adalah orangnya. Yang bukan hanya meminta kawan-kawan lain untuk membedah keresahan ini, tetapi mencari jalan untuk melaksanakannya, menyatukannya. Saya di dalam kerajaan sedia menyambut apa saja saranan pada hari ini. Saya mahu, kita semua mahu, setiap pembentangan berpegang kepada roh mesyuarah yang berani menyebut realiti, jujur mencari punca dan tegas menawarkan penyelesaian. Dalam tradisi Islam, musyawarah bukan sekadar proses berbincang. Musyawarah Nasional, platform ini ialah adab membuat keputusan. Jika ada perbezaan pandangan di kalangan kita, kita berpeganglah kepada adabul ihtilaf. Ada tata krama, ada tata krama, ada ketertiban menyantuni perbezaan pendapat itu.
disiplin untuk kita mencari kebenaran mesti diutamakan. Dan pengakuan bahawa persoalan besar untuk umat tidak boleh diselesaikan dengan emosi seseorang, tetapi dengan kebijaksanaan jamaah seperti kita. InsyaAllah saya dah rakan-rakan dalam kabinet. Rakan-rakan yang menjadi Menteri Besar dan Ketua Menteri. Biarpun warna-warna kita berbeza, marilah kita menyatukan fikrah kita, tindakan demi Melayu Islam di negara ini. Rakyat, terutamanya orang Melayu Islam, sudah lama tahu masalah. Jadi Musyawarah Nasional tidak boleh sekadar menjadi ruang mengulangi keresahan. Ia mesti menjadi medan menyusun penyelesaian, membina keyakinan dan menggerakkan kekuatan di bawah satu slogan, suara bangsa yang harus kita tegakkan. Detik hari ini permulaan untuk kita menghimpunkan kekuatan terbaik bangsa kita bagi menyusun semula keyakinan, kekuatan dan hala tuju bangsa kita tanpa mengenepikan bangsa atau agama lain. Kerana akhirnya, bangsa yang disegani bukan bangsa yang paling kuat mengeluh, tetapi bangsa yang paling berani berubah bagi menentukan masa depan bangsanya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati ikhtiar kita pada hari ini. Wakat Suara Nasional bukan the first and last. Saya minta Tan Sri Kandi dan rakan-rakan adakan Musyawarah Nasional ini setiap tahun sebagai agenda nasional Melayu Islam di negara ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati ikhtiar kita ini, menyatukan hati kita dan membimbing langkah kita untuk terus membela agama, bangsa dan tanah air kita.